Hai korang semua, Roy dekat sini. Jadi dekat sini kita ada Y15 V2. Masih standard lagi, tak pernah buat apa-apa lagi. Jadinya kalau kita tengok dekat sini memang ada gap lah banyak. Tengok dekat ruangan sini pun sama juga. Tu dia punya belakang ni fitting dia pun tak berapa nak cun. Okey, ni pun tak berapa nak cun. Dia punya inner dengan ni dia tak match sangat. Jadi nanti bila dah turun kita akan set up. Okey, untuk Y15 V2, sebelum kita buka kita akan buat macam ni dulu. Kita akan check dulu dekat bucu ni, antara ni dengan bucu ni dengan dada ni, jarak dia macam mana. Dia kalau kiri kanan sama, maknanya okey lah. Sebelah sini kita tengok. Okey, dekat sini dia ada ketat sikit. Jadi dekat sini standard dia pun sama ada dia punya dada dia yang sengit sikit ataupun dia punya, kalau handle mustahil dia boleh sengit. Biasanya dada dia akan sengit sikit. Jadi kita akan alter balik supaya kiri kanan akan balance. Jadi bila dia turun nanti dia tak akan sangkut. Okey, pada korang mana yang beli handle YV2 yang nak pasang sendiri dekat rumah, pastikan sebelum pasang kau kena check dulu kiri kanan ni macam mana, dia balance ke tak. Sebab bila ada motor yang tak balance, bila pasang dia jadi sebelah sangkut, sebelah tak sangkut. Kadang-kadang pembeli tu cakap handle yang kita welding tu sengit. Sebenarnya tak, kena check dulu bahagian sini. Ini untuk YV2 saja, untuk YV1 tak ada masalah pun. Okey. So itu sajalah. Jadi nanti lagi kita punya team akan buka motor ni, set up semua. Nanti kita akan bagi satu bracket. Bracket tu kena ikat dekat belah dalam dada ni, dekat dia punya T4 tu kat situ. Okey. So nanti kita akan tunjuklah macam mana. Jadinya sekarang ni motor ni macam ni, nanti kita tengok yang dah siap macam mana. Okey. Pada korang mana yang nak pasang sendiri, boleh order dekat nombor dekat bawah ni aku sediakan, ataupun boleh order dekat Beg Kuning ataupun Beg Oren. Kalau nak datang walk-in, lebih baiklah datang walk-in, kita akan settlekan semua masalah yang ada dekat motor korang nanti. Okey. Jangan lupa Roy Garage.